Sini kalau nak dapat Siopan free kena nyanyi Ya, nyanyi. Okey. Selamat Hari Raya. Boleh tak? Ya, boleh. Alright. Oh, itu dapat. Alright. Thank you so much. So sekarang ada Siopan baru Oh, wow. Semua nampak macam sadap je. Boleh lah ambil semua. di sini. Alright, thank you. Ini semua Siopan yang baru, tapi yang ni free. Kalau nyanyi kat depan tu lah macam aku buat tadi. Try yang free dulu. Apa maksud Siopan Siopan maksudnya salt bread. Oh, salt bread rupanya. Dan kalau tengok dekat atas tu pun ada garam dia. Yang biasa pun dah sedap lah. Ni pedas sikit. Ni rasa lemon sikit. Fuyo, penuh coklat kat atas dia. Ini rasa coklat dia lebih dan rasa dia agak manis lah. So far ni paling best. Hijau tu pistachio, yang ni coklat. Gabung dua-dua meletup. Ni nampak macam best je. Fuyo, dalam dia pun ada isi juga. Bagi aku ni pun sedap juga. Dia tak berapa manis. Boleh enjoy sampai habis tadi. Oh, ni cantik. Atas ada cheese, dalam pun ada cheese juga. Tiga-tiga ni air cheese. Holong tea ni dia punya signature. Dia masuk Malaysian Books of Record. Wow. Number 1 cheese drinks in Malaysia. Okay. Yang atas ni dia punya tea, yang ni dia punya cheese. Memang ada rasa cheese lah. Sedap ke? Ice cheese latte. Yang ni latte, yang ni cheese. Macam mana air boleh ada cheese Wow. Sedap ke? Aku ingat gandingan dia mengarut. Rupanya sedap ke? Ice cheese nutty coco latte. Sama juga coklat cheese dia. Kat atas cheese dia ada kacang. Tapi personal favourite aku yang ni lah, coklat ni. Sebab aku memang peminat coklat. Lagi satu, dekat dia punya app ada satu game yang boleh menang something. Spin apa dapat? Dapat RM1 cash voucher. Okey lah, duit raya. Dah lama tak dapat duit raya. Ini baru dapat. Alhamdulillah. Alright.